deposit burn, is this legitimate ataupun tidak? So jawapannya sudah tentu bukan sahaja legitimate, malahan ianya bagus. Nak tanya pasal satu lagi isu yang agak famous juga di trends, deposit burn. Dalam real estate pula, deposit burn, is this legitimate ataupun tidak? So jawapannya sudah tentu bukan sahaja legitimate, malahan ianya bagus. Bagus, dengar dengan betul-betul, iaitu dia pengajaran kepada semua pihak yang terlibat supaya komitmen diberikan sebaiknya kepada satu urusan yang telah dipersetujui dengan baik. Okey, tengok Tuan Faiz. Ini kita lihat dilema. Kenapa forfeit deposit ni satu angle yang fair? Kerana contoh, kan buyer tersebut dah buat offer, dah tengok rumah apa semua. Jadi bila dah terima lamaran, kita dah tak boleh ambil lamaran lain. Kan? Dalam tempoh tersebut lah. Bagilah ruang. Maksudnya kalau sekalipun ada orang tiba-tiba, dia Tuan Faiz, kami rent ni kadang-kadang diuji dengan sebelum ni buat iklan rumah tu, tak ada orang pun call. Kan, tak ada orang nak viewing, tak ada orang tanya, tak ada apa semua. Tapi the moment ada orang bayar earnest deposit, rumah tu macam nampak Hot manis. pula. Nampak manis tau. Macam orang bertunang. Nampak manis saja, ramai orang berkenan kan. Bila dah bertunang, barulah ramai nak masuk Okay, so kita bertahan. Sebagai rent bertahan, owner bertahan. So we give you time untuk secure your financing, untuk dapatkan loan dengan baik, untuk kita proceed ke SMP. Tengok-tengok Tuan Faiz, dia berkenan pula ada orang lain lebih cantik. Macam mana Tuan Faiz? Dia kata tak nak inilah. So yang tadi landlord tiba-tiba dia kata mesej kita relate je mesej. Man, bagi tahu owner saya tak jadi beli saya dah jumpa rumah corner. So di mana keadilan bagi pihak owner yang telah bertahan dan bersetuju dengan baik offer yang telah diterima. Okay. So dah jadi ada orang tak anaya. So bila tak anaya, maka kontrak asal letter offer to purchase tersebut terbatal. Jadi bila ada orang tak anaya, dia ada liquidated damages. Maksudnya pampasan lah. Pampasan, yes. Apa pampasannya? Earnest deposit tu forfeited. Dan dinyatakan dengan jelas pun dalam offer tersebut. Pampasan ni pergi kat poket siapa finally? Agency ataupun owner? So dalam situasi ni, because kita sebagai rent dah buat kerja. Betul. Kita dah buat iklan. Dan iklan sekarang mahal lah Tuan Faiz tau. I guess. Tuan Faiz kan, siapa yang biasa berada dalam dunia bisnes sekarang ni kan, the credit, the cost of marketing sekarang ni sangat mahal. Nak dapat ke satu buyer yang berminat nak buat offer, kadang-kadang orang kata apa, pengsan berdiri lah Tuan Faiz nak boleh ke dapat satu offer. Owner kata okay, saya dah beri masa yang sesuai, tak ada apa-apa update kan, malahan saya bagi ekstra masa pun senyap, dan sudah jelas awak tak jadi nak proceed. So oleh kerana saya dah tak anaya dalam urusan ni, maka saya forfeit kan? Liquidated damagesnya, forfeitkan earnest deposit tersebut. So bila kita forfeit Tuan Faiz, dalam hal ni, kes ni adalah owner dapat 50%, agency dapat 50%. I see.